meminta Perdana Menteri menyatakan pendirian rasmi Kerajaan Malaysia terhadap keputusan Mahkamah Agung Amerika Syarikat yang mengisytiharkan tarif yang diperkenalkan oleh Donald Trump sebagai tidak sah. Sistem di Amerika itu macam di Malaysia juga separation of power. Menganggap keputusan Trump itu tidak sah. Untuk selamatkan negara ini supaya perjanjian timbal balik tarif atau dipanggil ARTS ini yang telah ditandatangani pada 26 Oktober tahun lepas, kerajaan batalkan. Berkenaan dengan keputusan Mahkamah Agung Amerika Syarikat, jelas sekali bahawa pemenang paling besar ialah negara China yang mengambil pendekatan untuk dengan izin stand up to the bully, that is Donald Trump. Adakah kita akan menggunakan pendekatan yang sama? Kerana yang dipersetujui ialah satu perjanjian yang sekarang tak sah lagi, diisytiharkan haram. Kita tunggu dulu sebab ya, kalau kita teliti umpamanya pentadbiran Amerika itu masih ada ruang guna. Saya cuma kata Mahkamah Agung dah buat keputusan dan apapun keputusan yang dibuat bila dimuktamadkan kita tak akan perhatikan. Jadi yang saya nak tanya, mengapa kita nak terburu-buru? Kerana Mahkamah Agung Amerika putuskan 3 hari yang lalu, hari ini kita kena putus ikut keputusan Mahkamah Agung. Saya tidak setuju. Saya katakan apapun keputusan kita kena teliti. Pertama, pertahankan kepentingan kita dulu. Apa kepentingan ekonomi dan perdagangan kita. Dan kedua, kita lihat juga tindakan negara-negara lain satu dunia ini. Bagaimana mereka respon. Kerana apa keputusan kita buat hari ini, ya mungkin boleh macam kata bunyi gegak gempita hebat, tetapi apa risikonya kepada ekonomi negara? Kalau soalnya soal maruah dan kedaulatan, itu soal lain. Apa kerugian kita setakat ini? Dia tidak. Apa dia tarif ni? Tarif ini dikenakan kepada syarikat Amerika yang beli atau berdagang di sini. Jadi setakat ini dari tinjauan kita hampir tidak ada, minimal secara tidak langsung kerana syarikat Amerika itu juga beroperasi di sini, mungkin ada kesan sedikit.